Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. So kita akan, ini part 3 guys. So kalau korang tak tahu, korang pergilah part bawah. So korang ingat tak, tadi motor kita habis minyak. Jadi kita akan main lagi. So tak apa, kita akan main lagi. Dan jom kita akan main. Let's go. Woi, apa benda ni? Woi, baru main dah. Lah, tak payahlah. Ai, tai lah. Dah lah, ambil motor baru lah. Tak penting pun. Aku tengah sabar ni. Dah lah. Lah, apa benda ni? Asyik bak je. Kau tengok. Woi, bela lah. Aduh. Kacau je. Apa benda ni? Sekarang ni kita akan pergi ke... Dah, aku tak nak roleplay lah. Aku nak pergi rumah hantu. Ini dia. So, jom. So, sekarang ni kita akan pergi ke jalan dalam untuk pergi ke rumah hantu tu. Macam mana nak pergi rumah hantu tu? Susahnya. Dapat 3 dah. Masih lagi susah. Aduh. Nak tengok jap. Tak boleh tengok hujung sana. Macam mana ni? Hujung sana kan? Salahnya saya nak pergi. Tengoklah jalan tutup. Mana jalan tutup kan? Tutup. Aduh. Oh, tak apalah. Okey. Sekarang ni kita akan pergi ke tempat tu. Ini kamera, tak kisahlah. Okey. Kita akan masuk ke tempat tu. Yang aku cakap tu. Sini lah. Kita akan masuk sini. Kita try je. Kat sana lah. Kat sana yang tempat tadi tu yang apa orang kata. Jom. Dah masuk jalan dalam. Yes! Alhamdulillah. Dah masuk jalan dalam juga. Woo! Dah masuk jalan dalam. So, sekarang ni kita cari rumah tu je lah. Rumah tu je. Lah, lain eh. Ni apa ni? Ni lah. Ni baru betul. Sekejap. Saya nak masuk. Inilah dia. Kita dah sampai. Kam. Pagar. Ni yang kereta tak boleh masuk tu. At least motor boleh masuk. So, jom kita pergi ke sini. Aku tahulah ada jump scare.
So wah deh, dah lah. Jatuh lagi. Ai, tak ada pula. Ni. Apalah sangat. Oi. Apa motor aku buat hal ni? Jomlah. Kita pergi. No! Aduh. So, sekarang ni kita nak buat apa? Kita reset balik. So, sekarang ni kita akan main tu. Sekarang ni kita akan explore lah dekat ada apa dekat yang tol tu. So, jom kita explore. Naik kereta lah. Kita explore. Kita naik kereta yang tu lah. Sekejap, nak tengok sekejap. Level berapa ni? 25 29. What? Apa benda ni? Tak apalah, kita naik kereta ni. Warna putih lah. So sekarang ni jom kita jalan. Kita nak pergi mana? Oh, kita nak pergi tol tu. So jomlah. Kontrol dia macam mana? Macam nak tu. Macam mana nak tukar tu? Apa namanya? Wow. Saya nak tu. Mana tu? Yang tu. Mana nak signal? Signal tak ada. Signal. Apa ni? Signal. Signal mana signal ni? Left shift. Tahulah. Signalnya mana? Sekejap. Lah. Tak ada pun. Sekejap. Shift. Asal buat hal ni? R. Oh. Lah, tak kisahlah. Kita nak tekan apa kalau nak tukar ni? Tak apalah. So, apa ni? So, itu dia. Kita jalan slow supaya tak kena tangkap kamera ni. Okey dah. Itu je. So, kita bukan pergi ke tol tu. Harap tol tu best lah. Mana? Ni tol ni. Tol ni guys. So jom kita masuk. Nilai pajam Sepang. Oh, aku rasa dia pergi airport ni. Jom kita masuk. Nampak macam best. Tak apalah, apa-apa pun jom kita pergi. Macam tak ada orang je kat sini.
Lah jauh. Jauh betul. Dah. So okey kot. Oh, baru je kita cakap dah ada kereta. Sama kereta wedding sama. Lah, apa benda ni? Ni tempat apa? Takkan ni je. Oh, kat sana. Ni ada, kita isi minyak dululah. Kita hold to the fuel. Weh, kita aku. So, jom kita gerak. Oh, ini je tu tempat dia. Lah, apa benda ni? Ini je tempat dia. So, oh itu tol tu kan? Tol ni. Oh, ni construction. Nak buat apa ni? Tak faham lah. Aku nampak jalan dia. Apa ni? Aku tak faham lah. Oh, ini tempat air tu ke? Lepas tu aku nak buat apa? Ni wedding. Aku rasa ni belum siap ni. Bandar ni belum siap ni. So, itu je lah guys kali ni. Itu saja video untuk kali ni. Ini last part ini last part. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.